Cili walaupun sepokok. Apa tu? Bawa apa? Sipur. Jepit rambut mana? Jepit rambut tu. Ada apa terbang? Itu tali rambut. Ada bunyi kapal terbang tapi tak nampak kapal terbang dia. Terbang. Tertutup awan. Oh, ada tu kat sana tu. Silap lah teman-teman. Kucing ni banyak. Tengok mama kumpul ni rumput tu ni. Halo semua. Assalamualaikum. Selamat petang. Saya ada kat belakang rumah ni dengan Alisa Nasuha. Tengah tengok tanaman yang saya tanam hari tu. Ada tanaman kecil-kecil ni. Pokok cili je saya tanam dulu. Satu pokok tu dia punya buah dah merah-merah. Saya nak petik je lagi. Okay, saya tengah perhati ni apa nak buat dengan pokok-pokok ni. Nak tanam lagi ke apa ke. Sebab monyet banyak kat sini. Nak cucuk tanam pun takut-takut juga. Saya nak petik cili merah tu dulu. Walaupun satu pokok. Tapi ada juga. Dia punya cili boleh lah buat tambah-tambah masak. Buat sambal ke. Ni dengan adik Arisha ni tengah main kucing. Tengah bermain dengan kucing. Tak habis-habis dengan kucing je. Comel dia nak main-main tu. Nama dia dah kurap. Nama dia dah kurap. Ni pokok dia. Dah start tumbuh dah. Dah start besar sikit. Ni pokok ni yang saya nak petik kejap lagi. Ni rumput-rumput ni saya nak cabut-cabut ni. Ni rugi tanam pokok kacang kat sini. Habis monyet dah kerjakan. Sia tanam pokok kacang kat sini. Habis lunyai dah. Ni tinggal sepokok je. Tapi belum berbuah. Yang ini dah berbuah tapi monyet kerjakan. Habis lunyai dah. Cari apa? Tommy buat apa Tommy? Tam, hitam. Tak layan dia. Hitam. Kacau. Mama nak cari mangkuk je. Ni saya. Mama nak petik pokok cili ni lah. Pokok cili. Asyik pokok. Nak petik buah cili ni. Tengok dah merah-merah ni. Nyala-nyala dah. Sayang. Petik dulu. Boleh lah buat-buat. Tambah-tambah buat sambal. Kat sini. Tengok sayang ni. Merah-merah. Tengok merah. Petik cili. Kita panen cili sepokok. Satu pokok cili. Memanen pokok cili. Walaupun sepokok. Tapi boleh buat sambal. Tengok dah hitam tu. Datang tolong tengok je. Main lah. Kamu tak ada kawan lah kat belakang ni. Panas. Main lah. Tengok merah-merah. Saya petik je lah semua. Dah patah-patah dah. Patah. Okey, dapat juga ni. Kali buat sambal. Tumis-tumis. Boleh lah. Tambah-tambah. Kat sini. Tam. Buat apa Yang kecil ni boleh Tam? Pedas tu.
Dan yang dah tinggi ni, saya nak potek dia punya ujung dia. Dia dah tinggi, potek ujung dia. Biar dia bercabang. Biar jadi banyak. Potek. Bismillah. Potek macam ni. Buang dia punya ujung. Nanti dia bercabang jadi banyak. Ini belum naik lagi. Ini pun belum. Ini dua ni saya potek. Ini pun saya potek lah. Ini dah potek ni, bukan potek sendiri, ni monyet potek kan. Ni potek. Biar dia bercabang banyak. Potek je lah sekali. Buang dia punya ujung. Potekkan ujung dia. Biar dia bercabang jadi banyak. Dan saya nak cabut-cabut rumput sikit ni. Ni saya ada pokok gunggaru. Gunggura ke gunggaru sama je. Saya nak tancap kat sini. Nanti kalau dah tumbuh saya baru pindah kat tempat lain. Saya tancap sini dulu. Tapi ni kering lah tanah dia. Nanti kalau dah tumbuh akar baru saya pindahkan. Harap-harap dia tumbuh lah, menjadilah. Sekejap je rumput dah tumbuh tinggi. Kena air hujan, kena siram, tumbuh tinggi dah. Saya siram dulu. Siram dia punya tanah. Patah, sodek pun patah. Saya tancap sini dulu. Nanti kalau dah hidup, saya baru pindahkan. Ini pokok gunggaru. Daun dia saya dah masak dah tadi. Tancap dulu sini. Harap-harap dia tumbuh lah. Nah, ini tancap aja lah. Saya tancap je sini dulu, tak tahu mana satu yang tumbuh, nanti saya tanam. Kita siram. Siram dulu. Cukup air, ambil air lagi. Ini saya nak bersihkan ni, campak kat belakang sana, biar dia jadi baja kat sana. Kita bersihkan, saya tak cukup masa nak bersihkan sini. Ni kadang je bakar-bakar. Nantilah saya bersihkan, ada masa nanti saya bersihkan sini. Habiskan ni siram ni. Sayang. Walaupun dah habis, saya siram juga. Kencur, pokok kencur, kunyit, tanam sikit-sikit. Kalau ada yang menjadi tu, nasib lah. Tuang ke sana, tuang kat sini.
Tuan dia jadi baja kat sini. Ini burung. Ini pokok ni. Pokok ni tahun lepas saya tanam. Daun kelor. Daun kelo. Kita buat sup. Saya nak potong pokok ni lah sikit. Potong aja lah. Ni pokok mengkudu. Potong je lah. Semak. Tak pakai sangat pun. Potong sini. Ni dah nak maghrib dah. Saya nak bersihkan ni tadi. Ni dah nak maghrib. Ni daun apa nama tu? Daun kelo. Ni baik untuk badan. Saya suka makan, buat sup, tumis, buat urap-urap sikit, ataupun campur dalam kacang dal. Anak-anak suka. Dah kuning-kuning ni tengok. Nak bersihkan tapi tak ada masa. Tak cukup masa. Yang kuning-kuning ni buang. Hitam. Tak sampai tangan. Tak sampai lah. Rasa okey lah, dah nak maghrib dah. Itu sahaja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye. Hari dah nak maghrib dah. Cukup lah, sikit pun jadilah. Ya. Boleh dipanjat ambil dulu. Oh, okey, jom. Nak makan. Okey lah. Kita tutup pintu, sambung lagi besok. Sikit-sikit. Sikit-sikit kita buat. Pintu dia terbaik ni. Sampai dah pekarat.